Ramai kamu. Okey. Jadi hati-hati kamu. Ni apa makna dia? Hati-hati kamu. Itu ya. Itu ya. Ayat pertama. Pertama. Ada lagi. Lepas tu sini pula, ambil sini. Okey, pecah apabila dengan isim zahir tak? Isim zahir kita betul. Isim zahir ni, kan, isim zahir. Isim zahir. Atau hukum ni isim dhamir. Okey, sini pun isim dhamir ni. Ini je berubah ni kita ya. Isim dhamir. Indah kita, ni ayat ni. Apabila isim zahir duk depeng isim dhamir, maka lebih salah kepada dia. Tapi bagi tajuk al-idhafah. Idhafah ni kepada dia. Kepada lebih ada apa ni? Mudhaf. Antara mudhaf dengan mudhafun ilaih. Ingat tu. Okey. So makna dia ke makna dia? Makna dikandung oleh idhafah ni. Kepunyaan. Kepunyaan. Atau pemilikan. Atau penerangan. Ada juga? Itu dia. Kalau di sini, apa mana agak? Hati-hati kamu nanya. Mata hati. Hati apa dia? Milik kamu. Milik kamu. Ambillah. Macam mana itu? Straight. Itu dia. So, situ. Gari ke? Comel soalan comel. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Apa? Baris ni. Kulubun ada kulubu. Siapa dia? Siapa nak jawab? Jawab. Haji Mak. Saudara. Bapa buat tadi.